Adakah boleh batal semayang raya yang dilakukan tak cukup takbir seorang diri yang tertinggal dengan imam? Dengan mencukupkan takbir seorang diri. Baik. Dengan molek, semayang raya ini sunat. Dalam sunat ada wajib, dalam sunat ada sunat. Semayang raya sunat, betul tak? Ada tak yang sunat pula dalam sunat semayang raya? Ada, iaitu rakaat pertama sebelum Fatihah kita sebut Allahu Akbar 7 kali. Rakaat yang kedua lepas berdiri Allahu Akbar 5 kali. Maka kalau kita jadi jemaah, kita mari lewat, kita hanya takbir yang kita dang dengan imam. Contoh di mari lewat tu imam sudah yang ke-6. Faham tak ke? Jadi bila yang ke-6 kita ikut Allahu Akbar. Tu imam kita yang pertama, tu imam yang ke-6. Tu imam yang ke-7 pula Allahu Akbar. Kita yang ke berapa? Yang kedua Allahu Akbar. Cukup lah. Dah 5 lagi. Jangan. Tu imam tanggung dah. Barang sunat Fatihah tu imam tanggung. Faham tak? Ni dak lagi tambah sekarang. Allahu Akbar. Allah Akbar. Tengok pada serban serung dah habis bodoh dak ngaji. Faham tak? Sekarang ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu berat nana. Orang mari ngajar. Ini tengok labu-labi. Faham tak? Kita tengok raja lawak tu bodoh. Takbir seorang tak payah. Hak mana dang, hak tu mutakbir. Pasal bukan wajib. Yang wajib takbir ialah musmayang mayat. Mudang 2 je takbir, mutakbir 2 lagi. Bila imam salam, faham tak lagi? Ni bukan semayang mayat. Makmum bodoh tu dia panggil. Baik, batal tak semayang? Tak batal. Melainkan ada gerakan satu lagi anggota berat, batal mayang dia. Contohnya Allahu Akbar paling gerak baru batal mayang. Ni ulama fiqh kata. Pasal apa? Dia akad takbir tu orang tak suruh dah. Orang suruh hak mudang dengan imam dia. Hak mu tak dang tak boleh akad dah. Tiba-tiba nyingi gerak kepala, batal sembahyang. Ni dalam mazhab Syafi'i. Bab ni satu anggota berat, ni 2 anggota berat. Faham? Masuk 3 dia panggil 3 berturut-turut. Nampak? Tu makmum bodoh, tu imam bahlu ada tak? Faham tak? Dia dah ingat takbir hak pertama 7, jadi tambah dalam hak kedua jadi 12. Faham tak? Wah. 12 basuh tiup kan. Faham tak? Dan awak kan berasa ke cerdik bodoh. Jadi belajar, dak rugi kita belajar. Faham? Jadi hang mu tak dang dah 7 tu habis dah lah. 5 saja dah lah. Faham? Yang pergi capur apa? Kono-kono bijak tu capur. Makmum pun ikut juga. Nak kan dia lebar mabuk habis. Penumpang. Sutih bah mabuk habis.